Tuan dan Pertua, saya pernah sebut seorang yang menjadi penganggur yang terkaya di dunia, yang nampaknya hari sudah menjadi pemimpin mat rempit, mengetuai. Ini main personal tidak boleh. Apa cerita orang punya pribadi? Ini kena batangan, duduk kena batangan, duduk. Ibu Timur, bolehkah Ibu Timur mengelakkan daripada hujah yang mengundang kekecewaan? Ya, oleh kerana tadi kita dengar Jurassic daripada mat rempit, pemimpin mat rempit daripada Oxford. Hari ini Tuan Pertua, sebenarnya pagi ini ada satu upacara celebrate 50th anniversary Malaysian Parliament. Tapi apa kita lihat sekarang? Kita gone backwards 50 years, bukan berdepan. Ya, inilah bukti-bukti kenapa kita sudah ke belakang 50 tahun. Ya, itu suara ini, tinggal aku inilah bukti. Inilah bukti. Di hadapan kita adalah satu usul untuk mengesahkan, meneruskan cadangan yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Pilihan Dewan Rakyat mengikut Peraturan Mesyuarat 80A. Ada 3 kategori ahli-ahli parlimen yang akan dihukum. Selain daripada 4 orang daripada pemuda UMNO. Selain daripada itu adalah 8 orang ahli parlimen akan tindakan dikenakan. Ada 2 kategori. Sebenarnya 3 kategori. Mereka yang datang ke Dewan ini dalam karangan parlimen mengugut, harass, obstruct, menghalang ahli-ahli parlimen dalam menjalankan tugas mereka. Dan kita ada satu champion tadi kita dengar mengenai mitigation. Kalau kita mau bincang mitigation, kita boleh bahas bagaimana adalah tingkah laku orang-orang pemimpin mat rempit, tingkah laku mereka latar belakang beliau untuk buat kinatannya hasutan. Saya ada sifat sebagai a rabbit racist. Bolehkah rabbit racist stand up? Rabbit racist tahun 2007 di mana kaum India adalah dicecah, dihina. Siapa? Itulah pemimpin mat rempit daripada mana bukti? Mana bukti? Ada bukti? Live telecast. Tak ada bukti. Saya minta penjelasan. Semua kaum India ada lihat live telecast UMNO General Assembly di Bali. I heard you. No. Rabbit racist. Malu. Pemimpin. Jangan tak. Minta maaf kepada masyarakat India lah. No. I never said that. Pernah cakap. Saya tak pernah cakap. Kalau Fatimah nak buktikan, keluar daripada Dewan. Keluar daripada Dewan. Saya tak bagi dia cakap. Sebab ini pembohongan yang cukup besar daripada Ipoh Timur. Ada bukti kita ke tidak? Kita mau bincang mitigation. Sebab ada bukti itu ke tidak? kita kalau mau bahas mitigation, kita mau bahas mengenai ahli-ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat Ipoh Timur dan ahli yang berhormat Rembau. Apabila yang dibangkitkan itu perkara-perkara yang boleh menimbulkan kekecewaan, saya terpaksa bertindak. Apabila lagi ada hujah daripada Ipoh Timur yang mengundang seperti itu, ada kekecewaan lagi, amaran saya terakhir, saya juga akan suruh keluar siapa saja. Sila Ipoh Timur teruskan. Kita sahaja. Tadi kita dengar apa itu menghasutkan. Kita diam sabar tengok, oleh kerana kita tahu ini fitnah, dusta. Kita dengar. Yang berhormat, jangan lagi ada eko begitu.
Ya, Sila. Peraturan Mesyuarat Tan Sri Apa yang apa? di-Pertua. Awal-awal tadi Yang Berhormat Ipoh Timur mengatakan bahawa perbahasan kita hari ini Peraturan mesyuarat mana yang belum? 83(4). Perbincangan jawatan kuasa pilihan itu hendaklah dihadkan kepada perkara yang diserahkan oleh majlis kepadanya dan juga kepada apa-apa yang berkenaan dengan perkara itu seperti yang ditambah atau dihadkan oleh majlis. YB Ipoh Timur kata tadi kes ini melibatkan 2 atau mungkin 3 kategori. Yang ditentukan oleh majlis ialah kes pemuda UMNO menyerang atau mengepung atau mengugut dan sebagainya terhadap Bukit Gelugor. Yang kena hukumnya termasuk saksi-saksi, ahli-ahli jawatan kuasa. Ini di luar daripada apa yang dibolehkan oleh peraturan mesyuarat 80. Ahli-ahli yang berhormat, saya cuma mendengar, belum lagi saya buat keputusan. Saya akan buat keputusan, saya mau dengar tumpat. Jadi saya nampak jelas dan laporan jawatan kuasa khas ini pun bermula muka 1 nombor 2 jelas. Terma rujukan bagi jawatan kuasa ini ialah berdasarkan usul Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada hari Khamis 26 Februari 2009, iaitu untuk menyiasat aduan dari Yang Berhormat Tuan Karpal Singh, ahli bagi kawasan Bukit Gelugor, yang telah mengadu berlakunya perbuatan menghina majlis pada hari Khamis 26 Februari 2009 dan mengambil tindakan bersesuaian mengikut Akta Majlis Parlimen Keistimewaan Kuasa 52. Itu termanya. Jadi saya memohon panduan keputusan pendirian daripada Tan Sri Yang di-Pertua bahawa sebenarnya hukuman dan perbincangan kita semestinya dikhususkan kepada yang ditujukan khas dan ini ditentukan oleh peraturan mesyuarat. Terima kasih.